Dari dalam kitab Al-Marasil Abu Daud daripada Abu Qalabah radhiyallahu an bahawa sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pulang sambil memuji-muji akan kebaikan sahabat mereka. Mereka berkata, kami belum pernah melihat seperti si fulan. Tidak ada satu waktu pun di sepanjang perjalanan kecuali beliau sibuk membaca Al-Quran, dan tidaklah kami singgah di suatu tempat melainkan beliau sibuk bersolat. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang membereskan urusan kehidupan seharian mereka? Sehingga baginda bertanya, siapa yang memberi makan kepada unta-unta mereka atau binatang tunggangan mereka? Sebagian sahabat menjawab, kami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemua kamu adalah lebih baik daripada mereka, yakni orang yang sibuk bertilawah dan bersolat itu.